ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkanlah doa tulus ikhlas buat mereka dan hulurkanlah bantuan mengikut kemampuan masing-masing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Gaya Hidup yang Sihat. Gaya hidup yang sihat. Makanan merupakan asas utama kepada kelangsungan hidup manusia. Makanan bukan sekadar sumber tenaga juga, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga kesihatan tubuh badan. Dalam konteks Islam, keperluan terhadap makanan melampaui aspek fizikal semata-mata, malah turut melangkumi aspek spiritual dan etika. Syariat juga mengingatkan bahawa manusia bahawa pilihan makanan tidak ternyata terbatas pada status halal dan dari sudut hukum, tetapi turut merangkumi konsep thayyib yang merujuk kepada makanan yang bersih, berkualiti dan memberikan manfaat kepada tubuh badan. Prinsip ini sejajar dengan maqasid syariah yang mementingkan pemeliharaan kesihatan jasmani sebagai sebahagian daripada keperluan asas kehidupan manusia. Pengambilan makanan secara berlebihan, tidak seimbang atau tidak terkawal boleh menyebabkan berbagai masalah kesihatan yang serius, khususnya penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung koronari, dan angin ahmad. Oleh itu, pengamalan gaya pemakanan yang sehat dan berpandukan ilmu yang sahih merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Pengambilan makanan hendaklah dilakukan secara sederhana, selaras dengan keperluan tubuh badan manusia. Islam sebagai agama yang menitik beratkan keseimbangan dengan menggariskan panduan pemakanan yang betul. Hal ini dapat dirujuk melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang telah saya bacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai manusia, pakaikanlah pakaian kamu yang indah pada setiap kali kamu ke tempat ibadah. Makan dan minumlah, dan janganlah pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai golongan yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kepentingan menjaga penampilan dalam ibadah dan panduan pemilih makanan. Manusia dilarang mengamal sikap berlebih-lebihan yang boleh memudaratkan kesihatan dan menjejaskan kelangsungan hidup. Selain prinsip kesederhanaan dalam pemakanan, aspek halal dan thayyib perlu diberikan perhatian khusus, terutama bagi makanan yang berasaskan sumber haiwan seperti daging dan ayam. Istilah halal dan thayyib merujuk kepada makanan yang halal dari sudut hukum syarak serta menepati ciri-ciri kebersihan, keselamatan dan kualiti pemprosesan yang mematuhi piawai. Untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik serta berkualiti, Muslim hendaklah sentiasa mengambil tahu kaedah penyembelihan, khususnya bagi produk daging lembu, kerbau, kambing dan ayam. Hal ini amat penting kerana proses penyembelihan haiwan yang tidak menepati syarat boleh mengakibatkan sesuatu produk itu hilang status halalnya. Dalam konteks masyarakat kontemporari, wujud kecenderungan dalam kalangan pengguna untuk memandang ringan dan remeh aspek kehalalan makanan. Jangan dek kerana nampak sedap habis dilapun tanpa memeriksa terlebih dahulu. Pengguna tidak sepatutnya terpengaruh dengan rupa bentuk atau keenakan sesuatu hidangan semata-mata. Sebaliknya, mereka hendaklah meneliti label rasmi yang diiktiraf pada bungkusan produk atau merujuk pada botol halal jakim yang menyediakan panduan sahih dan terkini. Kita tidak mahu terperangkap dalam perkara yang syubhat, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhat,
yang ini samar-samar yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia berjaya menyelamatkan agamanya dan maruah dirinya. Sesiapa dan sebaliknya, sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, bermakna dia terjerumus dalam perkara yang haram. Riwayat Tirmizi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, secara asasnya pemeliharaan kesihatan tidak terbatas pada penjagaan pemakanan semata-mata, bahkan turut merangkumi pengamalan gaya hidup secara menyeluruh. Antara amalan penting dalam gaya hidup sihat termasuklah melakukan aktiviti fizikal secara berkala. Kementerian Kesihatan Malaysia menganjurkan agar kita melakukan senaman sekurang-kurangnya 20 minit 4 kali seminggu bagi menyokong fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Aktiviti fizikal ini boleh dilaksanakan melalui kaedah ringan seperti berjalan kaki, melakukan regangan otot, berjogging, bersukan secara santai, berkebun atau apa jua bentuk aktiviti yang menyokong pergerakan tubuh. Senaman yang dilakukan secara konsisten berperanan penting dalam mengekalkan tahap kecerdasan tubuh, memperkokoh sistem pertahanan badan dan mengurangkan risiko penyakit kronik. Selain senaman, badan kita memerlukan rehat dan tidur yang mencukupi. Sikap suka tidur lewat malam dan menghabiskan masa dengan berpelesiran, melepak di tempat-tempat awam, melayan berbagai gadget sebagainya adalah tidak bagus untuk kesihatan manusia. Hal ini demikian kerana badan manusia memerlukan tidur yang berkualiti dan rehat sekurang-kurangnya 6 jam. Biasakan tidur awal pada awal malam dan bangun pada awal pagi. Hadkan kegiatan pada waktu malam, melainkan jika ada keperluan untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal demi menyara keluarga. Jadikanlah malam sebagai waktu untuk berehat dan memulihkan tenaga. Sidang jemaat yang dikasihi, menjaga pemakanan dan kesihatan adalah tanggungjawab setiap insan. Usahalah kita memandang remeh anugerah ini dengan membiarkan diri dibelenggu oleh tabiat pemakanan yang tidak sihat dan keterlaluan. Sesungguhnya kesihatan itu seumpama permata yang tidak bernilai. Tiada emas, tiada harta dan tiada wang ringgit yang mampu menembus nilainya. Benar, ajal tidak mengenal sihat atau sakit, tetapi tubuh badan ini ialah pinjaman daripada Allah yang Maha Berkuasa, yang wajib dipelihara dengan penuh cermat dan rasa syukur. Maka janganlah kita mengkhianati pinjaman ini dengan menceburkan diri dalam gaya hidup yang tidak sihat, yang boleh mengundang sebarang kemudaratan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan badan supaya dapat melakukan ibadah, seterusnya dapat mentaati perintah Allah. Dengan cara tersebut, insya-Allah kita dapat menjadi umat yang kuat dari segi rohani dan jasmani. Marilah kita mengamalkan doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, pendengaranku dan penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yaqul mustaghfirin wa yanajatan daimin.